Arwah pun tak ada kena-mengena dengan kisah tadi. Dan tak ada apa yang nak dimaafkan pun. Sebab masa tu aku sendiri yang berhenti berniaga. Syed? Sebab pada masa tu aku sendiri yang berhenti berniaga. Biasanya isteri aku yang siapkan barang-barang untuk berniaga. Tapi dia pun dah tak ada. Sebab itulah aku berhenti berniaga. Ya, Mokhtar. Aku masih ada. Masih hidup. Rumah ni memang rumah aku. Tapi aku tak duduk sini. Aku sewakan pada arwah. Syed,